Jari besar, ikan pari RM85. Halo. Halo, Uncle. Halo. Ya, Uncle. Halo. Uncle dengar tak? Halo. Ya, Uncle. Saya dengar Uncle. Uncle dengar saya tak? Hello? Halo. Uncle ada mana? Uncle ada dekat Duyung, kat sebelah Karus ni. Dia tak nak balik rumah. Ni daripada Dia datang rumah. Ni nak suruh Uncle balik rumah suruh dia balik. Nak datang. Nak cerita dalam telefon ni sekarang. Macam itik ayam bercakap ni kan. Seorang dengar, seorang tak dengar ni. Okey, baik. Sekarang suruh dia balik Suruh dia balik. Halo. Halo, Uncle. Apa khabar? Sihat? Apa ke? Sihat macam ni lah. Mau nak pergi mana? Tadi jalan mana? Apa nama? Uncle boleh dengar tadi saya cakap ni? Dia rasa dia cakap perlahan, tapi melantang-lantang. Wah, Uncle boleh dengar tak saya cakap ni? Tak apa-apa dengar. Kuat lagi ke? Ni ada dengar? Macam ada dengar. Okey, ni. Macam ni. Uncle ada komplain. Uncle nak makan ikan bakar besar 2 jari, harga RM85. Apa-apa nak? 86. 86 tu apa? RM86. RM86. RM86 ke? Umur. Bukan. Aku saja pergi. Okey. Aku beli ikan pari 1 keping. 3 Hmm. jari besar, macam ini panjang. Oh, besar. 3 jari, ni macam panjang. Ha. Baru RM11.20. 20 sen. RM11.20. 3 jari. Itu penyamun tu. Oh, marah betul ni Uncle. Itu kau penyamun. Niaga ikan bakar. Dia sekor Okey. ikan pari. Dia potong-potong. Macam ini. Macam ini sekarang dia potong 2. 2 jari. Okey. 2 jari. Duit dia berapa tak? 80. Orang Melayu cakap apa dah? Tepuk lahi. Macam mana aku nak makan? Okey, macam ni. Kami ni datang, kita akan cek dia punya harga lah. Dengar tak ni? Wah, aku dah risau. Uncle jangan gadang-gadang. Okey, kita akan pergi dekat kedai tu, kita siasat. Kita nak tengok. Tengok dia punya harga. Ya. Datuk, kau bukan. cuba tengok. Kau tengok pun takut lah. Ni macam ikan pari. 75, 78, 79, 82. Sabar. Nanti kita set cun-cun punya, kita pergi makan. Saya belanja. Saya belanja nanti. Saya bawa pergi makan pakai duit dia. Jangan. Aku harap. Sabar. Ya, kita pergi. Ini hari ni, kalau Datuk dah pergi, dah siasat dia, mungkin dia boleh turun 30. Boleh. Hati mana panas. Kita pergi, kita tengok dulu sama ada itu dia tulis gram ke ataupun harga. Itu nombor 1. Yang kedua kita Ada gram. Ada gram. Okey, tak apa. Ada gram. Duit. Okey. Kalau ini skopek, 80. Oh lagi. kedai yang tu Tu. Datuk kalau pergi lagi bagus. Aku harap Nyai. Betul nasib aku baik. Nasib baik jumpa Datuk semua. Bukan Datuk. jangan Datuk. Pasal apa? Boleh tolong aku. Okey, Uncle Wong. Okey, biasa kita orang hantar aduan. Kita jarang datang rumah orang ambil aduan tau. Tapi sebab kita tahu Uncle pun tak boleh tu, kita datang hari ni. Kalau aku jadi kerajaan, aku tangkap. Cuma lagi satu, kalau ada apa-apa ambil nombor telefon saya. Kalau ada apa-apa pasal barang harga ke apa ke, cakap dengan saya. Nombor telefon apa? Ambil saya tulis. Tu masuk sini. Boleh. Macam mana nak simpan ni semua tulis Cina ni? Safuan. Safuan. Jangan sawan itu berbuihkan mulut. Nanti kalau barang ada apa-apa harga tak letak ke, ataupun barang harga mahal ke, bagi tahu kat saya. Nanti saya masuk dalam sistem aduan. Okey. Bahas dah kasih. Okey. Saya dah tahu senang. Tak payah tanya lagi. Okey, minta diri dulu. Nak pergi buat kerja. Okey, thank you banyak. Okey, Uncle. Nanti kan pagi, jangan risau. Jangan marah-marah.